Malaysia madani, rakyat disantuni, timur, barat, selatan dan utara. Malaysia madani, hai bersatu hati, kita semua sama Malaysia. Satu hati walau berbilang bangsa, kan bersama bawa naungannya. Satu jiwa tak kira apa warna, takkan ada yang memisahkan kita. Selamanya Malaysia kita, Melayu, Cina, India, Iban, Kadasan kita sejiwa. Malaysia madani, rakyat disantuni, timur, barat, selatan dan utara. Malaysia madani, hai bersatu hati, kita semua sama Malaysia. Malaysia madani, rakyat disantuni, satukan rasa demi negara. Malaysia madani, hai bersatu hati, kita semua sama Malaysia. Berdiri megah, selamanya kita bersama, warisan takkan binasa. Setia gagah bersama kita merdeka, kita semua anak Malaysia. Selamanya Malaysia kita, Melayu, Cina, India, Iban, Kadasan kita sejiwa. Malaysia madani, rakyat disantuni, timur, barat, selatan dan utara. Malaysia madani, hai bersatu hati, kita semua sama Malaysia. Hai orang India berbudi bahasa, lembut langkah tarian indahnya. Hai ada tarian naga, hai Melayu pula macam-macam budaya. Orang Iban dan Kadasan semua gagah perkasa, kita semua anak Malaysia. Selamanya Malaysia kita, Melayu, Cina, India, Iban, Kadasan kita sejiwa. Malaysia madani, rakyat disantuni, timur, barat, selatan dan utara. Malaysia madani, hai bersatu hati, kita semua sama Malaysia. Malaysia madani, rakyat disantuni, satukan rasa demi negara. Malaysia madani, hai bersatu hati, kita semua sama Malaysia. Kita semua sama Malaysia. Malaysia madani, rakyat disantuni, timur, barat, selatan dan utara. Malaysia madani, hai bersatu hati, kita semua sama Malaysia. Satu hati walau berbilang bangsa, kan bersama bawa naungannya. Satu jiwa tak kira apa warna, takkan ada yang memisahkan kita. Selamanya
berdiri megah, selamanya kita bersama, warisan takkan binasa. Setia gagah bersama kita merdeka, kita semua. Kita Dr. Haji Nur Hafifi Ismail, Dekan Sekolah Kepimpinan dan Daya Tahan Enforcement Leadership and Management Universiti Ilmu, membicarakan mengenai keperluan kesiapsiagaan bencana di Malaysia. Terima kasih banyak-banyak Doktor bersama-sama dengan kita pada pagi ini menerusi ruangan Alpha Nasional FM sentiasa di hati. Juga boleh saksikan secara langsung ini di FB Live, kata cariannya Nasional FM sentiasa di hati, bersama dengan penerbit Wahidah Muhammad Yaakob, juga FM Fauzi Mazuki turut bersama-sama dengan kita bertugas pada pagi ini. Doktor, untuk mengupas bagaimana sebenarnya satu topik yang sangat penting Doktor, walaupun Malaysia tidak terletak di kawasan gempa bumi yang aktif, namun sudah semestinya Doktor, risiko bencana seperti gempa bumi kecil, tanah runtuh, juga banjir sentiasa ada, terutama dengan perubahan iklim, peralihan monsun yang semakin tidak menentu. Mungkin sebagai permulaan ni Doktor boleh jelaskan mengapa Malaysia kena perlu bersiap siaga menghadapi bencana seperti yang telah pun saya sebutkan sebentar tadi, walaupun negara kita tidak berada di kawasan paling berisiko. Doktor, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih DJ Iz. Sama-sama. Saya ni bila bercakap tentang kesiapsiagaan bencana ni lah kan. Ya. Dia menjadi sebahagian daripada hidup saya sebenarnya. Okey. Sebab lebih 2/3 daripada umur saya dedikasikan kepada pengurusan bencana di negara ni lah. Baik. Jadi bila kita cakap tentang kenapa perlunya kesiapsiagaan bencana di negara kita ni. Betul. Dia satulah, manusia ni sifat lupa, sifat kealpaan tu sentiasa ada. Kalau saya tanyalah kan, khususnya kepada pendengar di luar sana, berapa orang yang ingat tarikh kejadian gempa yang terkini yang berlaku di negara kita? Yang di segamat baru-baru ini. Betul. Yang kejadian tu saya tahu. Jawab sendiri. Tarikh tak ingat. Jawab sendiri. Okey. Itu salah satu daripada persoalannya. Baik. Sebabnya bila berlaku bencana, kita tidak pernah ingat akan kejadian itu, maka selepas itu kita lupa. Sehinggalah satu lagi bencana kemudian akan datang. Okey. Di situlah sebabnya kenapa saya abadikan kehidupan saya daripada mula saya berkhidmat dengan kerajaan sehinggalah bersara, sehinggalah hingga hari ini saya masih lagi bercakap tentang kesiapsiagaan awam. Baik. Disebabkan kita kadang-kadang kita bercakap tentang kesiapsiagaan awam. Ya. Topik ini menjadi topik hangat, topik yang biasa dibincangkan. Betul. Tetapi adakah hanya sekadar retorik percakapan kesiapsiagaan awam tanpa sebarang tindakan? Di situlah saya datang ke konti ini untuk berkongsi bersama-sama untuk menerangkan kenapa perlunya kesiapsiagaan awam bagi menghadapi bencana di negara kita. Betul. Kalau kita lihatlah ya, bencana sekarang ni memang bertambah kompleks disebabkan bertambah majunya negara kita, banyak pembangunan yang berlaku ya. Kadang-kadang kalau pembangunan tu dikawal dan dipantau sebaiknya mengikut SOP-nya ataupun orang kata dia punya building by law dan juga undang-undang peraturan pembangunan tu okey. Tetapi ada kalanya kita terlepas pandang beberapa sektor pembangunan yang dilakukan, kadang-kadang kita terlupa kan, dan inilah akibatnya. Contohnya bencana yang mungkin boleh berlaku lah pada masa ini, dan bila berlaku kesannya adalah kepada rakyat ataupun komuniti setempat di mana bencana itu berlaku. Betul. Sudah semestinya kita kalau telah pun sentiasa diperingatkan berkali-kali. Betul. Kita tak nak orang kata macam NATO lah, NATO, no action talk only. Baik. Maknanya kita cakap tentang kesiapsiagaan awam, tapi apa yang pihak kerajaan buat contohnya ya. Saya tahu, saya dalam kerajaan dulu, saya tahu banyak usaha-usaha yang telah dilakukan oleh kerajaan untuk mengurangkan risiko bencana ya. Dan begitu juga dalam pengurusan risiko bencana di negara kita. Start daripada fasa mitigasinya ya, persediaannya, tindakan-tindakan yang diambil apabila berlaku bencana sehinggalah kepada pemulihan-pemulihannya. Itu memang ada. Tetapi tanggungjawab menguruskan bencana di negara ini bukan hanya terletak kepada bahu kerajaan. Ia adalah tanggungjawab kita semua. Tanggungjawab kita bersama. Termasuklah pihak swasta, NGO, akademia, malahan komuniti itu sendiri. Betul. Yang selama ini saya saya melalui pembacaan saya
rakyat banyak bergantung harap kepada kerajaan apabila berlaku bencana. Tetapi sebenarnya di negara-negara yang memang multi hazard, contohnya macam dekat Jepun, Baik. dia tidak mengharapkan kerajaan sepenuhnya, tetapi mereka sendiri mengambil inisiatif. Komuniti setempat, persatuan penduduk, apa lagi yang berada di kawasan-kawasan yang memang ada risiko, mereka bekerjasama. Mereka bergotong royong, mereka mengambil tindakan start daripada awal lagi. Kalau berlaku bencana mereka dah tahu dah. Even tanda-tanda amaran awal bencana itu pun mereka dah berkongsi bersama. Betul. Macam kita, contohnya macam dekat gempa di Segamat yang baru-baru ni kan. Semuanya jadi panik. Kan? Terasa gegaran sampai ke Melaka, Seremban, ya, especially sekitar Johor lah ya. Tetapi apakah tindakan yang boleh kita buat selepas itu? Betul. Kan? Maknanya setiap komuniti harus memainkan peranan bersama-sama dengan kerajaan negeri, kerajaan di peringkat daerah, ya, terutama pegawai daerah lah, ya, sebagai pengurusi jawatankuasa pengurusan bencana di peringkat daerah, bersama-sama dengan jawatankuasa itu sendiri perlu mengambil tindakan proaktif. Mengambil tindakan untuk bagaimana kalau sekiranya berlaku lagi di kawasan itu, ataupun bukan saja gempa tetapi apa-apa lain, contohnya macam Is cakap tadi itu rantana runtuh, Betul. banjir dan sebagainya, ya. Jadi kita perlu siap siaga. Sebab itulah tajuk kita pada hari ini, memang saya selalu, kalau tentang civilian preparedness ni memang makanan saya lah. Saya selalu bercakap tentang kesedaran awam di negara ini. Betul Doktor, tak boleh nafikan seperti mana kejadian banjir di Sabah, kerajaan sentiasa bertungkus lumus dan berusaha membantu apa yang ada, apa sahaja keperluan, turun bantu, turun padang di Sabah, dan tetapi dalam masa yang sama kita juga tidak boleh mengharapkan satu pihak semata-mata Doktor, kan? Dan bagaimana pula perubahan iklim juga perasaan monsun yang kini memberi impak terhadap pola kejadian banjir di Malaysia, Doktor? Itulah yang macam saya katakan tadi kan. Sekarang ni orang bercakap tentang perubahan iklim. Kita tengok trend kejadian monsun timur laut kita yang berlaku hujung tahun kan. Mulai Oktober sehingga Mac tu pun dah berubah tarikhnya. Baik. Dulu pertengahan Oktober sehingga pertengahan Mac. Dah 6 tahu bulan. dah. Sekarang ni bulan 5 pun banjir. Sekarang bulan 9 Sabah Sarawak banjir. Kan? Jadi perubahan iklim ni kadang-kadang tak boleh kita nak ramalkan. Kita tak boleh nak predict bila berlakunya banjir, bila berlakunya hujan lebat, bila berlakunya ribut. Baru-baru ni ribut kan? Betul. Berlaku dan kelang kabut juga kita kan. Di lembah pantai contohnya kan, dekat je dengan Angkasa Puri ni kan, tak jauh daripada sini. Jadi aspek perubahan iklim itu memang perlu kita kaji dari semasa ke semasa. Sebab itu saya minta ramai lah ya, mereka pengkaji-pengkaji ni dapat bersama-sama membantu dalam membuat kajian khusus tentang bagaimana bencana, trend berlakunya bencana ini berubah. Supaya dapat kita ramalkan apakah tindakan-tindakan yang sewajarnya yang patut kita ambil untuk mengurangkan risiko bencana itu sendiri. Betul, kalau dari sudut pihak kerajaan memang dah ada plan untuk bersedia. Betul, dalam setiap masa. Tetapi kita sebagai rakyat ni Doktor, langkah-langkah kesiapsiagaan utama yang boleh diambil di kawasan berisiko seperti banjir, tanah runtuh untuk meminimumkan kesan bencana yang boleh Doktor kongsikan. Okey. Yang pertama sekali macam saya katakan tadi, manusia ni dia mudah lupa kan. Baik. Sebab itu sifat yang ada pada diri kita lah. Selalu kita kena peringatkan. Anak-anak kita pun contohnya kan, selalu kita peringatkan. Kalau tidak dia lupa. Kan? Sebab ini ialah lumrah manusia itu sendiri kan, sifat yang ada pada diri manusia itu. Jadi maknanya kita perlu adakan kesedaran. Itu yang pertama. Kesedaran dan pendidikan kepada komuniti. Itu yang pertama. Kita nak sentiasa ingatkan kepada komuniti itu, kepada masyarakat setempat bahawa bencana itu boleh berlaku bila-bila masa. Betul. Dia tak kira tempat, dia tak kira kaum ataupun bangsa ataupun agama ataupun pahaman politik dan sebagainya. Dia sapu bersih semua. Ya, contohnya berlaku kat Segamat, semua terlibat. Contohnya berlaku dekat lembah pantai, semua pun kena. Kan? Jadi dari situ kita dapat memberikan kesedaran. Ya, kalau berlaku ini tindakan yang patut kita buat. Dan penduduk setempat melalui persatuan ke, melalui jawatankuasa pengurusan bencana daerah ke, ataupun DBKL ke contohnya kan, perlu ada tindakan-tindakan bagaimana mereka boleh mengajar, melatih ataupun mengingatkan penduduk setempat ini supaya proaktif dalam bidang ini. Ya, kalau kat Jepun tu daripada sekolah rendah lagi dah diajarkan, diberikan kesedaran itu dan bagaimana mengambil tindakan sekiranya berlaku bencana. Itu yang pertama dari segi kesedaran dan pendidikan komuniti. Yang keduanya, kita memantau lah
kalau bencana banjir contohnya kan, kita buat pemantauan di kawasan-kawasan berisiko tu. Mana kawasan-kawasan yang memang mengikut trendnya akan banjir. Jadi sebelum berlaku je bencana itu, kita dah tahu apa yang kita nak lakukan. Ya, kita dah tahu dah dia punya protokol kerja, SOP yang patut kita ambil. Ya, tindakan pertama apa? Memberikan kesedaran kepada semua. Tindakan kedua, contohnya mengemas barang-barang apa yang patut kita bawa keluar apabila berlaku bencana banjir itu kan. Kita sediakan bag ready to go, RTG bag yang dalamnya ada keperluan dokumen penting, torchlight ke, radio ke, makanan, sardin ke, apa benda-benda tu lah. Benda-benda penting yang kita rasakan penting untuk kita survive. Kan? Sediakan beg itu. Itu yang pertama lah. Sebab kadang-kadang kita lupa. Bila dah naik air, semua tinggal. Kita dah tak lupa dah. Lupa dah. Kita nak menyelamatkan diri je masa tu lagi. Tapi kalau kita dah ada beg tu, kita tarik je. Sama-sama kita pergi ke pusat-pusat pemindahan ataupun tempat yang lebih selamat. Itu yang kedua. Yang ketiganya, kita pantau projek-projek pembangunan yang berlaku ini, especially dekat kawasan-kawasan yang berisiko lah. Sama ada tanah berisiko di Cerun ke, yang akan mengibatkan risiko tanah runtuh. Begitu juga dengan kawasan-kawasan rendah yang banjir, yang selalu banjir. So bila kita tengok ada pembangunan dekat situ, maknanya pihak berkuasa tempatan perlulah memantau sama ada developer ni atau pemaju ini melakukan kerja-kerja pembinaan itu, menyediakan longkang yang sepatutnya untuk mengalirkan air ke sungai dan sebagainya. Ikut spek. Kan? Tetapi kadang-kadang kita terlupa, mungkin dah terlalu banyak sangat pembangunan ni berlaku, maka tak sempat kita nak check A sampai Z bagi setiap kawasan-kawasan yang dimajukan itulah. Itu yang ketiga. Dan yang ketiga ni, latihan simulasi bencana dan pelan pemindahan. Ini sangat penting. Sebab kita duk bercakap kesiapsiagaan awam, macam saya kata tadi lah. No action, talk only. Apa tindakannya? Apa tindakannya? Apa yang dia buat? Okey tak? Kalau pendengar lah contoh kan, cuba tanya, adakah anda pernah terlibat dalam mana-mana latihan simulasi yang dijalankan di tempat anda sendiri? Sama ada banjir ke, tanah runtuh ke, gempa bumi ke, kan? Ribut taufan, buting beliung ke, ada tak kita terlibat? Selalu panggil bomba je padam api yang itu. Selalu macam itulah. Kita bila dah tengadah barulah kita nak panggil pihak-pihak berkuasa tempatan, pihak-pihak berkuasa yang melaksanakan tugas-tugas kecemasan ni kan. Jadi itulah antara 4 perkara yang saya selalu berikan perkenaan bila kita cakap tentang apakah langkah-langkah kesiapsiagaan yang perlu kita buat untuk menghadapi bencana. Bencana ni, if we are prepared for one type of disaster, we are prepared for any other type of disaster. InsyaAllah. Especially kalau kita bersiap siaga untuk perkara yang lebih besar. Contohnya peperangan. Kan contoh ini bencana berperangan lah kan. Baru yang kecil ni. Itu yang kecil. Yang kecil pun kita tak dapat handle lagi ni. Kan? Apatah lagi kalau berlaku bencana yang lebih besar lagi. Sudah semestinya. Poin doktor tadi, sediakan payung sebelum hujan dan melentur buluh biarlah dari rebungnya. Kita akan berjeda seketika, jangan ke mana-mana, kembali lagi selepas ni menerusi ruangan Alfa Nasional FM, sentiasa di hati. Mantap. Sama Malaysia. Malaysia madani, rakyat disantuni, timur, barat, selatan dan utara. Malaysia madani, hai bersatu hati, kita semua sama Malaysia. Satu hati walau berbilang bangsa, kan bersama tawa naungannya. Satu jiwa tak kira apa warna, takkan ada yang memisahkan kita. Santuni, timur, barat, selatan dan utara. Malaysia madani, hai bersatu hati, kita semua sama Malaysia. Malaysia madani, rakyat disantuni.
satu hati. Kita semua sama Malaysia. Berdiri megah selamanya kita bersama. Warisan takkan binasa. Setia gagah bersama kita merdeka. Kita semua anak Malaysia. Selamanya Malaysia. Kita Melayu, Cina, India, Iban, Kadasan kita sejiwa. Malaysia madani, rakyat disantuni, timur, barat, selatan dan utara. Malaysia madani, hai bersatu hati. Kita semua sama Malaysia. Hai orang India berbudi bahasa, lembut langkah tarian indahnya. Hai adan tarian naga. Hai Melayu pula macam-macam budaya. Orang Iban dan Kadasan semua gagah perkasa. Kita semua anak Malaysia. Menerusi FB Live kami, kata cariannya Nasional FM sentiasa di hati. Kita mengupas mengenai keperluan kesiapsiagaan bencana di Malaysia bersama dengan Dr. Haji Nur Hafifi Ismail, Dekan Sekolah Kepimpinan dan Daya Tahan, Enforcement, Leadership and Management Universiti Ilmu. Baik, Doktor, dari segi teknologi dan juga sains, apa perkembangan terkini dalam pemantauan dan juga amaran awal bencana yang boleh diaplikasi di Malaysia waktu ini, Doktor? Okay, bila kita bercakap tentang teknologi, sekarang ni orang semua banyak pakai apps kan. Betul. Yalah, saya yang dah berumur pun terpaksa belajar lah benda-benda IT ni. Dulu kita pakai secara manual, secara tradisional kan. Tetapi sekarang ni kalau kita tengok banyak apps yang disediakan oleh agensi kerajaan kan, seperti Info Banjir yang disediakan oleh JPS, Med Malaysia, JKM, Angkatan Pertahanan Awam. Banyak apps yang boleh kita install di dalam handphone kita, smartphone kita kan. Kalau tidak beli ribu-ribu pun tak pakai dengan sebaiknya, hanya untuk call dan message je. Lebih baik kita pakai yang 2G dulu kan. Tetapi bila kita dah ada smartphone, beli pun mahal-mahal. Sekarang harga boleh tahan lah kan. Betul. Kita gunakan sebaik mungkin apa teknologi yang ada. Dan dia kadang-kadang ada apps yang boleh memberikan alert, notification tentang sesuatu bencana yang berlaku. Dan ini satu kaedah yang baik lah. Kita pakai, kita namakan ini sebagai Internet of Things lah. Benda baru yang kita aplikasikan. Di negara maju dah lama pakai. Betul. Kebakaran yang berlaku dekat Florida, dekat Amerika dan sebagainya tu kan, komunitinya dapat notification melalui handphone. Okey. Semua yang duduk di kawasan yang ada risiko bencana tu automatik dapat Amaran awal. amaran awal. Baik. Jadi mereka dah tahu dah apa yang berlaku dan apa tindakan yang patut mereka lakukan. Jadi ini dapat mengurangkan risiko itulah dan juga impact yang memberi kesan kepada mereka yang terlibat di kawasan bencana. Kita di Malaysia pun begitu jugalah. Sebenarnya memang dah ada dah. Betul. Info banjir tu. Kalau kita dah tahu dah tengok paras sungai tu kan, bukan lagi paras biasa, bukan lagi paras berjaga-jaga, tetapi paras bahaya, janganlah kita duduk dalam rumah tak nak keluar-keluar. Memang confirm akan air itu akan naik dan akan menenggelamkan kawasan-kawasan perumahan kita. Sebab itu kalau kita ada apps ini, at least kita ada on real time, masa nyata kita boleh memantau paras sungai ini, dan kita boleh kalau dia dah merah tu, dia dah alert tu, cepat-cepatlah bersiap sedia untuk berpindah ke tempat yang lebih selamat. Saya ambil contohlah, di sebelah rumah saya di kawasan Hulu Langat, di tepi sungai ada telemetri sistem yang alat automatik yang memberikan paras air sungai secara automatik. Bila saya nampak aja, dan kita dengar bunyi siren, ya, dan kita tengok alert tu dah melebihi paras bahaya contohnya kan. Betul. Jadi kita gunakan maklumat itu untuk memaklumkan kepada yang lain. Mungkin orang tak pakai telefon kan, contohlah kan. Sekarang ni walaupun kita cakap handphone, orang tak baca surat khabar dah. Orang dah tak baca secara tradisional macam dulu-dulu kan. Jadi kadang-kadang tu notification through traditional system, contohnya macam kentong kat surau, loudspeaker kat masjid, contoh kan.
itu boleh memberikan bantuan lah. Tetapi dalam masa yang sama, penggunaan teknologi itu juga penting. Contohnya macam bila kita buat hazard mapping kan, pemetaan kawasan berisiko. Kita dah tahu dah kawasan itu akan berlaku banjir apabila hujan lebat. Contohnya 3 hari berterusan kan. Trend tu kita dah study dah, kita dah buat kajian. Jadi maknanya kalau hujan berterusan lebih pada 3 jam dan ataupun lebih pada 3 hari lah senang cakap, maknanya kita dah tahu dah kawasan itu confirm akan banjir. Biasanya lah kalau kita dah lama duduk situ kan, contohnya kan macam saya dah lebih 38 tahun dah tinggal di Hulu Langat. Saya dah kata orang tu living with disaster kan. Saya biasa jadi mangsa dan berpindah di pusat pemilihan di Sekolah Kebangsaan Sungai Serai contohnya. Duduk 2-3 malam situ kan, makan minum free contohnya lah kan. Disebabkan pengalaman itulah yang mengajar saya apabila hujan lebat, ibu peti, alih kereta. Contohnya, pindahkan ke tempat yang selamat. Saya tahu dah. Jadi sekarang ni saya menggunakan teknologi untuk memaklumkan kepada diri saya dan keluarga saya atau adik-beradik ataupun grup family saya bahawa air dah hujan dah naik. Malah saya pun ada dalam jawatankuasa komuniti di Hulu Langat tu untuk memaklumkan kalau kawasan air ni kita tangkap gambar ataupun video, kita kongsikan dalam handphone kita, dalam grup kita, supaya mereka boleh mengambil tindakan yang sewajarnya. Jangan hanya gadget saja mahal, tetapi gadget saja mahal tapi kita tak tahu nak gunakan. Ya, betul. Gunalah WhatsApp group tu bagi tahu kepada semua. Ya, kan? Itu salah satu kaedah yang paling mudah lah. Betul, doktor. Dan berdasarkan kepakaran doktor, bagaimana sebenarnya pendekatan risiko bencana berasaskan sains boleh diperkasakan yang pentingnya untuk meningkatkan kesiapsiagaan komuniti, khususnya dalam menghadapi ancaman bencana lah, tak kira lah gempa bumi ke tanah runtuh je dan juga banjir di Malaysia ni, doktor. Pendekatan bagaimana kita nak mengurangkan risiko bencana ni banyaklah sebenarnya ya. Tetapi kalau berasaskan sains itu, kita boleh perkasakan peningkatan kesiapsiagaan komuniti ni melalui beberapa pendekatan lah ya yang berasaskan sains. Satu, yang pertama dari segi pengumpulan dan penggunaan data yang tepat. Ya. Ini penting sebab apa? Contohnya dulu kita kata Segamat ataupun Semenanjung ni tak ada epicenternya untuk gempa bumi. Tak diberi perhatian. Tak diberi perhatian kan? Langsung. Sebab geologi mengatakan, ya, pihak JMG lah ya, Jabatan Mineral dan Geologi mengatakan bahawa kawasan-kawasan ini dia punya bentuk batuan begini. Ya. Tanahnya begini, ya. Jenis tanah liat, jenis tanah peroi, jenis batu granit dan sebagainya. Yeah. Tetapi perkara ini dia perlu dikaji dari semasa ke semasa. Betul. Dan pengumpulan data geologi, data hidrologi dan juga data climatology. Ini semua logi-logi ni kan. Dianya sangat penting untuk kita mendapatkan data yang tepat untuk kita mengambil tindakan kepada pengurangan risiko bencana. Sebab itu data itu penting. Yeah. Sekarang bila dah berlaku dekat Segamat sebagai contoh lah ya. Benda pun berlaku 24 hari bulan Ogos yang lalu kan. Dah orang kata dah basi dah pun. Baik. Tetapi kita jangan lupa apa yang berlaku di kerak bumi itu sentiasa bergerak tu. Okey. Ya. Jadi mungkin bukan Segamat kali ini, mungkin di tempat lain. Yeah. Kan? Tetapi dengan adanya pengumpulan data-data saintifik ini tadi dapat membuat rumusan bahawa kejadian itu akan berlaku di mana. Betul. Ya, berapa skala Richter yang akan berlaku. Ya, berapa penduduk setempat yang akan terjejas contohnya. Kemana tempat selamat yang boleh mereka dipindahkan ataupun laluan selamat untuk setiap penduduk di situ berpindah, ya. Ini antaranya lah. Yang keduanya pemetaan kawasan berisiko. Ini menggunakan GIS lah, Geographical Information System, dan juga teknologi satelit yang boleh merancang pembangunan yang lebih selamat. Betul. Biasanya PBT dia ada hazard mapping ni. Ya, berdasarkan pada penggunaan GIS dan juga GPS dan sebagainya ni, dia boleh pinpoint mana kawasan-kawasan yang berisiko. Dan maklumat ini perlu disampaikan, perlu didedahkan kepada orang awam bahawa kawasan-kawasan ini adalah kawasan yang berisiko dan tidak selamat untuk diduduki atau mungkin boleh dipindahkan ke tempat yang lebih selamat. Ini pentinglah, sebab itu dasar kita nak memperkasakan keselamatan komuniti tadi kan. Betul. Berasaskan kepada data-data yang ada kan. Jadi itulah antaranya. Dan yang ketiganya penyelidikan rentas bidang. Ini satu bidang. Kita banyak kajian-kajian yang dilakukan di universiti contohnya ya, tentang pengurusan bencana. Tetapi ianya hanya disimpan di library, perpustakaan, over the shelf ya. Tetapi tidak dipraktikkan atau tidak diguna pakai segala syur dan cadangan penambahbaikan yang diajukan oleh penyelidik. Baik. Contohnya kan, PhD student kan.
Saya belajar dulu pun saya buat tentang pengurusan bencana juga. Jadi saya beberapa syur saya kemukakan. Dan ini diharapkan dapat diambil perhatian oleh pihak-pihak berkuasa yang berkenaan untuk mengambil tindakan untuk menambah baik. Kalau tidak sia-sia je kita buat kajian ni di dekat universiti ni kan. Jadi itulah kita tengok balik dalam satu mesyuarat bersama dengan NADMA pun saya pernah suarakan supaya pihak berkuasa especially NADMA dan juga kerajaan lah melihat semula semua kajian-kajian yang telah dilakukan dalam aspek ataupun bidang pengurusan bencana untuk menerima pakai segala penambahbaikan yang dicadangkan sebab dia orang buat kajian saintifik ni bukannya mudah kan, kadang sampai 3 tahun, 5 tahun, 8 tahun. Kos lagi kan. Jadi maknanya kaedah penyelidikan sama ada kuantitatif ke kualitatif ke, semua hasil daripada kajian ini boleh diguna pakai. Betul, itu salah satulah yang saya kata penyelidikan rentas sepadan ini supaya kita dapat menggabungkan sains, teknologi, sosiologi, risk reduction dan sebagainya ni dalam satu kaedah yang lebih mantap lagi lah. Betul. Saya yakin semuanya siap siaga dan juga sedar mengenai apa yang kita kupas pada pagi ini, yang mana wahana ilmu pagi ini penting supaya kita cakna mengenai keperluan kesiapsiagaan bencana di Malaysia. Terima kasih banyak-banyak Dr. Haji Nur Hafifi Ismail, Dekan Sekolah Kepimpinan dan Daya Tahan Enforcement Leadership and Management Universiti Ilmu dalam perkongsian Alpha Nasional FM pada pagi ini. Terima kasih banyak-banyak. Kalau yang terlepas, saksikan kembali banyak poin-poin penting tu di FB kami Nasional FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Terima kasih Is. Sama-sama.